Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang kita nak buat summary untuk mirror dengan lens. Bila nak kira dan nak extract information daripada soalan, kita senang nak tahu positif dengan negatif dia. Kita ada mirror dengan lens, dia sebenarnya macam ni, gitu. Yang dekat bawah ni maksudnya dia sama untuk mirror dan juga lens. Kalau mirror, object distance adalah positif, maksud dia objek tu dekat depan mirror. So for this one, sama je untuk mirror dengan lens. Untuk V, dia nama dia sama tapi reasoning dia terbalik. Kalau V positif, dua-dua real. Tapi untuk mirror, sebab image tu dekat depan. Tapi kalau untuk lens, sebab image tu dekat belakang. So terbalik samalah. Yang ini pun sama. V negatif kita panggil dia virtual, tapi the reason is different. Untuk mirror, sebab image dia dekat belakang. Untuk lens, sebab image dia dekat depan. Okey, ni saya dah beritahu kat kelas, kalau concave mirror, kalau awak terlupa mana satu concave ataupun mana satu positif negatif, awak boleh sentiasa buat garisan dia and then tengok F dia dekat mana kan. So in this case, concave mirror, F dia positif sebab bulatan dia ke kiri. Kalau dah ni positif, yang convex mestilah negatif kan. Then dia berlawanan dengan lens. So concave mirror, convex lens. Kalau yang F negatifnya convex mirror, yang negatif di lens adalah concave lens. Okay, now R sama dengan 2F. So maksud dia apa? Kalau F ni positif, then R dia pun akan ikut lah. Kalau yang bawah ni negatif kan, R dia pun akan jadi negatif. So dia akan ikut sekali. That's why saya tak letak /R dekat sini sebab sama je. Okay, and then formula ni boleh pakai dekat dua-dua mirror dan juga lens. Now maksud magnification ada dua kan, sama ada dia upright or inverted, dia besar atau dia kecil atau sama size. Okay, this one pun boleh pakai untuk dua-dua lens dengan mirror. Lagi satu, yang paling penting adalah review. Ni saya lupa nak tulis. So kalau image kita real, dia sentiasa inverted. Kalau image kita virtual, dia sentiasa upright. So senang, kalau dah ingat ni ataupun dah ada this cheat sheet in front of you, you can jawab mana-mana soalan mirror dengan lens dengan betul, insyaAllah.